Jadi untuk video kali ni kita masuk bab 9 kimia industri. Jadi untuk 9.1 kita akan belajar berkaitan dengan alloy. Untuk video ini kita akan fokus pada bahagian 1 iaitu alloy dan kegunaannya. Kemudian kita akan sambung dengan 9.1 bahagian 2. Okey. So pertama sekali, apa itu alloy? So alloy sebenarnya adalah campuran beberapa jenis logam atau campuran logam dengan bukan logam. Kenapa nak kena hasilnya alloy? Kenapa kita tak guna logam yang memang dah sedia ada? Kenapa kena campur-campur? Nanti kita tengok sebab apa. Sebab pencampuran ini membantu kita untuk mendapat kualiti yang lebih baik. Kualiti dari segi macam mana? Jom kita tengok kat bawah. So apakah persamaan dua jenis alloy ni? Nampak dia ada dua jenis alloy. Satu campuran logam dengan logam. Logam dengan logam. Tak kisahlah ada 2, 3 logam ke 4 logam ke, tapi semua unsur yang dicampurkan itu logam. Nombor 2, ada yang unsur logam dan ada yang unsur bukan logam. Dia ada dua jenis. So apakah persamaan kedua-dua jenis alloy ni? Ya, dua-dua ada logam. So siapa cakap alloy tak ada logam, dia sesat. Alloy dia mesti ada logam, cuma dia dah campur dengan logam lain ataupun dengan unsur yang bukan logam. Okey. So untuk penghasilan alloy kita memerlukan dua benda. Yang pertama kita memerlukan logam tulen, yang kedua kita perlukan atom-atom atau unsur asing. Inilah unsur asing ni yang saya maksudkan tadi, dia boleh jadi logam dan dia boleh jadi bukan logam. So logam tulen ni biasanya dia adalah komposisi paling banyak dalam alloy tersebut. Maknanya peratusan dia terbesar. Contoh gangsa, tak silap saya 75% kuprum, 25% zinc macam tu. So kuprum adalah logam tulen untuk gangsa. Kemudian atom-atom atau unsur asing, peratusan komposisi dia berbeza-beza dan memang dia akan lebih sedikit daripada yang logam tulen. Logam tulen mesti paling banyak peratusan dia. Itu dia punya tips dia. Okey. Kemudian kita kena faham apa itu logam tulen. So saya dah cakap tadi, dia yang paling banyak, itu yang pertama. Yang kedua, dia adalah bahan logam of course yang hanya ada satu jenis atom. Maknanya atom dia berulang-ulang. Contoh macam besi kan, macam mana struktur besi macam ni, betul? So maknanya semua bulat-bulat ni adalah ferrum. Semua ni kita panggil logam tulen. Maknanya tak ada campuran unsur lain langsung. Okey. Jom kita tengok contoh kat bawah ni. So loyang selalunya loyang ni kita buat apa? Kita buat alat muzik macam trumpet. Saya harap awak tahu lah trumpet. Awak tengok warna trumpet tu, macam mana warna dia? Nak kata emas pun bukan emas, nak kata macam perang-perang sangat pun tak perang. Dia macam antara tu lah kan. Dia macam warna-warna kuning yang berkilat-kilat, yang cantik. So itu semua disebabkan oleh loyang. So fungsi pencampuran alloy ni salah satunya untuk apa? Dah jelas kat situ kan, untuk menjadikan sesuatu bahan itu lebih menarik rupa dia. Begitu. So untuk loyang 75% adalah kuprum, 25% adalah zinc. Okey, dia saya salah tadi. Sebenarnya bukan gangsa yang ada 75% kuprum, 25% zinc. Nanti awak double check. Okey. So untuk kuprum kan, macam mana warna kuprum kan? Siapa pernah tengok kabel elektrik? Awak pernah tak buka dia punya penebat kabel tu? Dalam dia tu dia punya apa orang kata, bahan dalam tu warna apa? Perang kan? Perang dah sifat dia kuat dan dia juga adalah pengalir elektrik yang baik. Kemudian zinc warna dia berkilau kan. Kalau tengok zinc yang tak ada warna zinc yang tak ada warna macam kat rumah-rumah yang asli punya tu, dia warna dia macam kelabu-kelabu sikit dan dia berkilau. So bila berlaku percampuran logam ni, maksud dia ciri mereka tu digabungkan sekali lah. Dia macam kahwin lah, macam kahwin. Macam kahwin kan. Macam awak kahwin lah. Ciri bila mak ayah awak kahwin, ataupun bila awak kahwin, anak awak ada ciri awak dan ada ciri isteri awak atau awak punya suami macam tu. So kuprum ni tengok warna dia macam perang sangat kan, perang betul. Tapi bila dia dah campur dengan zinc, warna zinc ni macam kelabu-kelabu berkilau. Jadi warna dia dah tak jadi perang sangat. Dia macam nak perang pun tak sangat, nak kata kuning pun tak sangat, nak kata emas pun tak sangat. Macam itulah bila jadi pencampuran alloy yang dihasilkan tu, dia jadi berbeza sifat dia. Alright. So untuk loyang kan, so loyang ni apa sebenarnya saya sorotkan ni? So daripada komposisi dia ni kita tahu kuprum logam, zinc logam. So kita dapat simpulkan bahawa loyang adalah 100% logam. Okey, mari kita tengok alloy yang seterusnya iaitu keluli. Kenapa saya warnakan kelabu? Sebab saya rasa kebanyakan keluli warna dia kelabu, betul tak? Lebih-lebih kurang gitulah. So mana datang kelabu tu disebabkan oleh besi. Besi selalunya warna kelabu gelap atau hampir hitam kan. Ingat besi, unsur dalam jadual berkala unsur dia adalah nama dia ferrum. Tu kena ingat tu So besi sifat dia apa? Kita tahu sifat dia kuat, sifat dia keras. Tapi satu je kelemahan besi ni, apa dia? Dia tak tahan kakisan. Maksud dia senang berkarat. Kakisan ni maksud dia senang berkarat. Bila pengaratan berlaku? Apabila besi bertemu ataupun bercampur dengan oksigen dan air. Tu kena ingat dengan oksigen dan air. Bila ada kedua-dua ni hadir di persekitaran besi tu, dan besi tu pun tidak diselaputi dengan benda lain untuk orang kata menghalang kedua ejen pengaratan ni tadi untuk merosakkan dia, maka dia akan cepat karat lah. Jadi untuk mengatasi masalah besi cepat berkarat, jadi alloy keluli dijadikan, dihasilkan. So kita campurkan dengan unsur karbon. Karbon memang tak berkarat. Dan karbon juga apa? Saya warnakan biru ni, perasan tak? Atas ni saya buat biru. Nampak ni, bukan logam, saya buat biru. Maksud dia karbon ni bukan logam lah.
Bila dia bukan logam, confirm dia tak berkarat. Tak ada benda yang bukan logam berkarat, tak ada. Yang berkarat mesti benda logam, terutamanya besi. Kira sifat dia tak berkarat, kuat dan keras. So gabungan sifat mereka ni kita gabungkan untuk hasilkan keluli. So kesimpulannya apa kita berdapat kat sini? Keluli bukan 100% logam dah. Sebab apa? Dia dah ada sedikit unsur karbon yang dah diselitkan dalam dia punya susunan atom dia. Susunan atom apa pula? Nanti kita tengok kat bawah ya. Alright, so ini untuk soalan 3 Dalam nota saya tu ada soalan, tanda soal dan 3. Tu maknanya soalan untuk mengukuhkan kefahaman dan merangsang lagi pemikiran awak, pemikiran untuk menganalisis, mengaplikasi. Ada level soalan yang senang, level soalan yang orang kata mencabar sikit. So walaupun soalan tu nampak mudah, tapi saya awak buat untuk orang kata meningkatkan lagi daya fikir awak. Alright. So logam tulin bagi loyang. So kalau soalan tanya apakah logam tulin bagi loyang, saya dah beritahu tadi, logam tulin ni mestilah komposisi dia yang paling banyak dalam alloy. Tersebutnya alloy lah ni alloy. So logam tulin bagi loyang adalah, confirm lah, jawapannya adalah kuprum. Kemudian logam tulin bagi gangsa sama juga kuprum. Begitu ya. Alright. So kita masuk pula bab pengaloyan. Bukan bab, maksud dia kita masuk pula perkara tentang pengaloyan. Apa maksud pengaloyan? Maksudnya penghasilan alloy. Sebenarnya alloy ni macam mana dia dihasilkan? Kita leburkan. Contoh macam keluli tadi, kita nak hasilkan dia daripada apa? Besi tambah karbon. So maknanya kita kena leburkan besi, leburkan karbon, kemudian kita campurkan dia orang. Campur, maka jadilah keluli. Bila campur tu adalah proses pembentukan bentuk keluli. Nak jadikan dia bentuk silinder panjang ke, nak jadikan dia silinder pendek ke, ikut kesesuaian lah. Macam tu. Itulah kita panggil proses pengaloyan. Salah satu cara adalah cara meleburkan unsur-unsur yang kita nak masukkan dalam alloy tu dan kita campurkan dia. Macam tu. Pengaloyan adalah proses menghasilkan alloy. So apa tujuan pengaloyan? Ni bila saya buat nombor 4 dalam purple ni, nombor purple ni maknanya nombor dalam nota. Maknanya awak kena tengok nota. Nombor 4 ni maksud dia, itu jawapan yang saya terangkan ni adalah berkaitan dengan nota nombor 4 untuk 9.1 macam tu. So apakah tujuan alloy? Sudah semestinya untuk menambah baik sifat logam tulin tadi. Logam tulin sifat dia lembut. Bila lembut dia tak keras sangat lah. Lembut, ada juga yang tak tahan karat. Semua ni kita menghasilkan sesuatu untuk memperbaiki kelemahan yang lain. Bukannya kita nak merendahkan kelemahan tiba. So tujuan yang pertama adalah supaya kita punya bahan tu adalah lebih keras dan lebih kuat. Bila sebut lebih keras ni maknanya dia susah nak melekuk. Tahu kena ingat, bila dia lebih keras maksudnya dia susah nak melekuk. Susah nak kemik. Macam tu. Tapi kalau kuat maksudnya dia susah nak pecah. Lawan kuat apa? Rapuh. Lawan kuat adalah rapuh. Maknanya tak semestinya bahan tu keras dia kuat, dan tak semestinya bahan tu kuat dia keras. Dah ada beza guys, dah ada beza. Awak akan lagi nampak beza tu bila kita belajar subtopik seterusnya. Dan of course kita nak hasilkan dia yang tahan saya rasa bukan tahan haba, lebih tahan kakisan. Logam memang tahan haba. Kita nak ada supaya lebih tahan karat, supaya kita boleh pakai besi tu lebih lama. Awak kena ingat bila berlaku pengaratan, dia akan mereputkan. Dalam masa yang sama besi tu akan mereput. Macam kita organisma hidup, kita mereput dengan tindakan bakteria. Bakteria pereput macam kulat, macam bakteria kat tanah tu kan. Tapi kalau besi pun dia ada kat pereput dia kan. Setiap benda kat bumi, kat dunia ni mesti ada orang kata tarikh luput dia. So cara besi mencapai tarikh luput adalah dia mengarat sikit demi sikit demi sikit. Kalau awak pernah tengok pengaratan yang sangat dahsyat, sampaikan dia boleh melobangkan besi tu, macam tu sekali. So kita nak elakkan benda-benda macam tu. Sebab bila besi sampai berlobang, berkarat, dia dah jadi lemah, dia dah jadi tak kuat. Maknanya kalau kita buat satu bahan tu lebih tahan kakisan, maknanya kita sebenarnya dalam masa yang sama kita tengah buat yang nombor 1 ni juga. Kita tengah memberikan dia lebih kekuatan dan kekerasan. So of course rupanya akan lebih menarik. Macam loyang tadi, bila buat alat muzik guna loyang, permukaan dia pun berkilat, lawa kan. Alright, tak berkarat. So ini contoh susunan atom. Ni nama dia susunan atom. Kalau soalan suruh buat susunan atom logam tulin, so macam ni lah cara dia. Awak kena buat bulat. Atom awak kena ingat atom bulat-bulat. Bila logam tulin satu jenis unsur sahaja, so bulatan tu kena sama saiz, tu kena ingat. Dan dia disusun rapat-rapat. Sebab apa? Sebab logam ni adalah pepejal. Sebab itulah kita kena rapat-rapatkan dia macam ni. So apa yang saya nak terang kat sini untuk nombor 6, nota nombor 6 bagi perhatian. Jadi inilah sifat logam tulin yang lembut yang saya kata tadi, lembut dan dia kurang keras daripada alloy tadi. So bila kita kenakan daya yang agak kuat lah, bukan daya yang setakat macam kau cubit besi tu ke, atau kau just letak jari, tak kena lah. Daya ni maknanya tolak dia ke, atau dihentak dengan benda yang kuat ke, maka lapisan atom ni, nampak ni, lapisan atom tu dia akan bergerak. Ataupun istilah kita belajar dalam buku dia menggelunsur. Kenapa menggelunsur? Sebab ni permukaan dia kan macam berlekuk-lekuk ni kan, macam bulat-bulat ni, dia macam menggelunsur macam tayar berguling. Macam tu kan, dia macam tayar berguling, dia bergerak ke tempat lain. Macam tu. So lapisan atom menggelongsor. Tapi bila kita buat alloy, nampak ni susunan atom alloy. So macam biasa, atom logam pun kita tetap kena lukis, buat rapat-rapat. Dan dalam masa yang sama kita selitkan atom asing. Atom asing ni saiz dia berbeza dengan atom logam tulin, of course lah. So biasanya kita lukis dia lebih besar sikit.
So bila ada atom asing ni, bila kita buat daya, kita kenakan daya pun, seolah-olah macam atom asing ni pegang keliling ni. Dia macam pegang. So dia lebih tahan dan dia lebih kuat, lebih keras. Macam tu. Okay. So komposisi dia mesti ada beberapa unsur yang berbeza. At least 2 unsur. Macam ni kan. Ni ada warna hitam, ada warna hijau. Dalam exam awak tak payahlah buat warna. Awak just bezakan dengan saiz pun dah cantik dah. Atom asing bertindak sebagai blocker. Dia halang lapisan atom tadi daripada menggelunsur. So lapisan atom logam tulen sukar menggelunsur. Alright, so untuk poin nombor 5 dalam nota, komposisi, sifat dan kegunaan alloy. So untuk melengkapkan nota ni, saya harap awak boleh tengok buku teks muka surat 184. Dekat sini saya nak highlightkan beberapa perkara penting, sebab perkara ini mungkin pernah masuk SPM. Apa pun awak boleh tunjuk nota. Saya dah tuliskan dah semua tu. Dan untuk awak aplikasikanlah untuk fungsi-fungsi yang lain. Saya bagi contoh saja. Okey. So contoh fungsi untuk membuat barang perhiasan. So apakah contoh alloy yang digunakan untuk barang perhiasan tersebut? So jawapannya adalah pewter. Kenapa? Sebab permukaan dia yang berkilau ataupun permukaan dia yang berkilat. Maka pewter sesuailah untuk dibuat perhiasan, dengan sifat dia yang tahan kakisan juga. Okey. So untuk badan kapal terbang dan badan kereta lumba, kita gunakan, nampak saya dah merahkan, duralumin. Tapi kenapa? First, awak kena faham kapal terbang macam mana dia punya fungsi dia. Dia akan bergerak landasan. Dekat landasan tu dia akan gerak sangat laju, betul? Ni landasan. So kereta kapal terbang tu dia akan bergerak sangat laju untuk untuk mewujudkan keadaan prinsip Bernoulli. Saya yakin awak akan belajar, atau mungkin awak dah belajar bab 11 dekat 4 sains prinsip Bernoulli. Ke tahun depan saya rasa tahun ni. So dia kata kapal terbang ni dia perlu bawa dengan sangat laju atas landasan tu. Tak silap saya lebih 400 km per jam baru dia boleh naik. Lepas tu dia adjust sayap dia dan dia boleh naik. So keadaan ini menyebabkan badan kapal terbang tu kenalah kuat. Dan dalam masa yang sama, kenapa? Kena ringan. Sebab apa? Mudah untuk dia naik ke atas, mudah untuk dia terbang. So inilah sifat duralumin. Okay, sifat utama dia yang selalu ditekankan dalam buku teks dan soalan-soalan yang saya tengok adalah ringan. Tu yang pertama. Sebab tu dia sesuai untuk badan kapal terbang. Kereta lumba bersama. Kereta lumba tak boleh berat sangat. Kalau berat sangat, nanti dia tak boleh nak pergi laju yang selaju-lajunya. Kereta lumba kan memang untuk kelajuan tinggi, betul? Tapi dalam masa sama, walaupun dia ringan, duralumin tu sangat kuat. Dia kuat, memang kuat. Kenapa dia nak kena kuat? Yelah, kata kapal terbang, bila dia terbang, awak ingat dekat langit tu awak nampak dia macam slow, tapi sebenarnya dia bergerak dengan kelajuan yang ada yang sampai hampir beribu kilometer per jam. Kalau tak awak lambat, contoh awak nak pergi Jepun kan, katakanlah sini ke Jepun saya dalam 5 jam. Kalau kapal terbang tak laju, silap-silap dalam 10 jam 15 jam baru sampai. Kalau tak laju dan tak ada halangan apa-apalah. Okey, so dia kena kuat. Sebab apa? Sebab daya geseran. Geseran antara angin dengan badan kapal terbang tu memang akan berlaku kau-kau punya. Memang besar daya geseran dia, menyebabkan kalau dia tak kuat badan tu, maka dia akan collapse atau dia akan pecah lah, dia akan tercabut, tertanggal dan sebagainya. Kemudian ciri yang ketiga duralumin adalah dia tahan kakisan. Of course, tak adalah kapal terbang tu hujan dia sikit lepas tu dah berkarat. Bila berkarat apa jadi? Maintenance tinggi. Bila kapal terbang berkarat, asyik-asyik nak kena tukar baru, badan tukar baru. So dia meningkatkan lagi kos penyelenggaraan. Okey. So duralumin ni sebab kenapa? So dalam jadual tu sambil-sambil awak isi dia punya komposisi loyang, komposisi pewter, komposisi alloy tu, awak kena hafal komposisi tu. Kemudian dia punya sifat, kemudian dia punya fungsi. Bila soalan tanya kenapa sekian-sekian dibuat daripada alloy, so kita kaitkan balik dengan dia punya sifat atau ciri-ciri dia. Kita kaitkan balik dia punya sifat dengan ciri-ciri dia. Faham Okey. So untuk soalan 1 nampak ni tanda soal 1, tanda soal 2, tanda soal 3, tanda soal 4, semua ni saya dah buat dekat nota, saya boldkan dia. Tolong buat, latih diri awak dan hantar sekali dengan nota yang telah dilengkapkan nanti. Buatlah kat kertas kajang ke kertas A4 ke, hantar sekali dengan nota tu. Dalam bab ni ada tak silap saya 17 soalan yang saya buat macam ni, tanda soal ni. Semua tu kena jawab. Ada yang saya dah sediakan ruang jawapan, ada yang saya nak awak tulis kat kertas kajang. So bersedialah. Alright, pastikan awak buat. Okey, so untuk poin nombor 7, perbezaan antara logam tulen dengan logam dengan alloy. So sebenarnya tadi serba sedikit saya dah terangkan dah perbezaan persamaan dan perbezaan diorang ni. Jadi saya harap awak pick up sebab saya tak suka suap student saya. Saya tak suka main suap-suap ni. Saya nak awak dengar video ni dan awak boleh isi jawapan dengan betul. Maknanya saya tahu awak tengok video ni dengan fokus. So of course logam tulen dia keras dan kuat tu keras juga. Tapi bila alloy dia lagi menambahkan sifat keras dan kuat tu, dia agak mudah terkakis. Ada juga yang tak mudah terkakis, tapi bila kita buat alloy dia lagi tahan lama lah daripada dia dah kena pengeratan. So saya rasa sedikit sebanyak saya dah cover untuk bahagian 1 ni. So susunan atom-atom saya harap awak tahu. Yang atas ni, yang ni susunan atom. Ni kalau dalam nota nak susunan atom, inilah dia. Ini untuk alloy. Yang atas ni untuk logam tulen. Alright, so saya rasa itu saja.